So yang ni setup yang kita pakai ni turbo RHF4. Ada ni, ada air filter, piping intercooler top mount. Dia akan panas sikit ni. So ada banana, ada turbo. Lepas tu ada blow off. Ada yang tanya blow off mana ni? Blow off dia dah pasang dah. Yang lain injector 300. Tak ada fuel regulator, coil K20. Yang ni pakai Speeduino. Yang ni sebab kereta ni dia ada problem isu standard, dia ada misfire. Jadi kita pun tukar je isu pakai Speeduino. Okey, untuk kos pemasangan turbo kit ni adalah 3,500. Lepas tu pemasangan Speeduino adalah 2,800 termasuk dengan coil. 28 siap dyno lah. Lepas tu exhaust terpulang boleh pakai standard exhaust ataupun boleh buat exhaust baru. Macam abang turbo exhaust pun terbelah. Tengah pecah, boleh tengok Singapura, boleh tengok Amerika. Jadi kita buat je downpipe 2,5 inci. Belakang exhaust kita buat 1.6 je, 1.6 1.7 je. Dia punya exhaust dia pun tak besar, kecil sahaja. Okey, so itu saja daripada abang turbo kali ni. Dapat 123, dah cukup happy. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu.